Assalamualaikum and hai semua. Adik. Hari ni kita orang intro bukannya dekat dalam kereta, tapi dekat dalam hotel. So kita orang ikut my husband kerja kat Ipoh hari ni. And kita dah kat hotel. Hari ni awal Muharram, tak boleh holiday tapi my husband still kena kerja. And by the way, tadi kita orang dari KL nak sampai Ipoh ambil masa 4 jam. Sebab ada lori rosak tadi dekat mana? Dekat Sungkai kot, kalau tak silap ada lori rosak. So, kita dah dekat hotel. And let's do a room tour. So, this is our room. Masuk-masuk ada? Ada cermin awak tidur. This is the wardrobe lah. Dia buat style cermin terus kan? No. Lepas tu dekat sini is the toilet. This is the toilet. Tada. Toilet ya, is toilet. And ada Mikail. Lepas tu ada apa dik ni? Ni ada apa ni? Adik, here ada apa ni? Tunjuk. What is this? This is peti ais. Mikail dah letak botol air. Ada peti ais. Ni ada coffee section. Saya dah bancuh satu kopi tadi. And it's a queen bed. Ada TV. And ada tempat buat kerja sikit lah. So bolehlah saya buat editing kat sini. And let me show you guys the view. So this is our view. View kita orang nampak solar cell. Kat sana ada bangunan. Saya tak tahu bangunan apa. Nak tengok, come. Wow, what's that? Huh? What? Yeah, it's solar cell. So this is the view. So itulah view kita orang tadi. Kalau the other side. Yeah. Wow. Sit down. Ada. Kalau di other side dia ada view mana macam kemah-kemah dekat bulatan Aman Jaya, bukan Azlan Shah, bulatan Azlan Shah. Sebab ada apa ni, pertandingan kulineri antarabangsa. Tapi kita orang tak nampak lah sebab kita orang side lagi satu kan. Kita orang nampak this one. Okay, Bye-bye. that's all for our room tour. Bye-bye. Sekarang pukul berapa ya kita orang order room service? Which one is yours? This one. Let me see. Saya order apa tadi? Wah, ada satu nasi goreng kelantan and nasi goreng Cina. Okay, let's eat. Baca doa dulu. Baca doa. Ziami? Is your dinner good? Is it good? Adik? This is his dinner. And this is mine. Telur ni telur dia, tapi Mikail tak makan telur goreng, so saya ambil. Kita orang makan kat meja. This is our view. Sekarang pukul around 7.30 maybe. Adik kan? Sit here. Adik. Mama Mikail jangan koridor. Mikail tengah makan. Sit here. You like your dinner? Is it good? Mikail, is it good? Mikail. Mana Mikail tu? Ajak main sorot-sorot. Tidak menyorot dalam. Mama nak. Mama tak muat. Mama besar. Adik muat lah. Boleh muat pelata. Mama knock, okay? Knock. Assalamualaikum. Okay. Mikail get inside. Okay. Mama tutup, okay? Mama knock, okay? Knock. Peekaboo. Dinner.
The next day. Good morning guys. Dah pagi dah. Kita orang sekarang turun breakfast dah. Saya pakai baju yang sama je. Mikael berbaju tidur. Kita baru mau tidur. And this is Mikael first meal. Ada nasi lemak, cucumber and telur rebus. And of course kuah honeydew and watermelon. Saya pula saya ambil bihun Singapura. Ni dia kata nasi goreng kampung. Tak ada tulis nasi goreng kampung, betul. Kari ayam and chicken slice. Mesti. Try the bihun Singapura dulu. Nasi goreng kampung. Sikit kari. Dah makan. Second plate. Mikael masih dekat buah dia. Dah second plate dah ni. And dia minta pineapple. Dia tak pernah makan pineapple, so saya ambil 2 je. Watermelon lagi. What is this? Honeydew. You want egg? Nasi lemak dia tak habis lagi. So, second plate kita reduce. Naughty. While saya pula, alamak, boleh. Ni tak? This is my second plate. Saya ambil nasi lemak, kacang, ikan bilis, telur rebus. Sebabkan bihun Singapura dia sedap gila, saya tambah lagi sikit. Next. Bye bye adik. I astronaut. I astronaut. Adik, jangan buat macam itu. Update, sekarang dah pukul 12.30. Kita orang dah check out. Makan. Makan keropok. Tapi kita orang kat cafe hotel lagi. Budak ni lapar. Itulah breakfast tadi dia duduk main dengan fish. Tu dia lapar. Dah kita makan dia. Budak ni order cake pula. Aku nyanyi. Nyanyi happy birthday. Yang mama buat. Okay. Dia ada Oreo ke. Oreo cake Mikael. Nyanyi happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Mikael. Want the brown or white? Okay. Terbalik? Oh, nalah. Masak. Okay. Tak boleh. No. Ni guna tudu. Mama buat kan. You will love it. Okay. So good. Ini tajam. Luka nanti. Right. It's so good. Want the white wine? I can buy.
Lady tak makan pun. Nak tangan? Dia jangan main. Di sana. Guna tangan? Mana boleh makan guna tangan? Nak mau makan? Tak mau makan Wait. Nak mau makan? Good. Kek. Nak makan kek pakai tangan. Tak apalah Mikael. Makanlah macam mana pun. Oh, happynya lepas dapat makan. Kata tadi dalam bilik nak makan. Ayah happy? Ayah happy or sad? Nak. Ayah happy or sad? Kita orang dah naik ayah. Oh, balik? Balik ke? Sekarang dah pukul 2.30. Suami saya dah habis program dia. So kita orang nak pergi ni ah. Bagi makan pizza. Mincasu. Kami ke pizza. Mincasu. Kita nak makan pizza. Makan pizza. Lepas tu kita pergi zoo. So, So perancangannya kita makan mi ke pizza. Lepas tu kita bawa Mikael pergi petting zoo. Let's go. Update sekarang pukul 3.10. Kita orang dapat Mi ke pizza. pizza. Siapa pergi lagi sana? Baik kami. So, hari ni kita orang order beef pepperoni and chicken pepperoni. With This is extra cheese. Oh, both extra cheese. Extra cheese. Let's try. That is beef pepperoni. Chicken pepperoni. Panas. Wow, ni. Lele. So Panas. hot. Saya nak try apa dulu? Beef. Ya, chicken pun. Ni kena tu sikit. Angkat balik. Dia dah terjatuh. Sebab extra cheese kan. Dia masih lagi panas. Cheese dia masih lagi cair. Dan saya tunjukkan. Lele cheese dia. Sama macam beef. Let's eat.
Hari ni makanan kita je sebab kat dalam tu penuh kan. Aku pun ambil kat IT tu kat dalam. Sedap. Beef pepperoni betul. Pepperoni dia sedap. Sebab rasa pepperoni dia rasa daging tak. Dia tak rasa artificial. Rasa daging. Tak tahulah dia makan daging betul ke tak, tapi rasa dia rasa daging. Punya lebih cantik pizza ni. Untuk pizza dia macam ni. Kalau masukkan klik kan. Satukan masa sini. Sedap. Sedap. Last kita orang datang sini bulan 1. Kita orang datang lagi bulan 6. Update. Tiba-tiba kita orang kat mall. Mall apa ya? Hipokrate. Super. Sepatutnya tadi kita orang plan lepas makan pizza nak bawa Mika Air pergi petting zoo. Tapi hujan pula kat Ipoh ni. Je kita masuk mall lah. Saya pun tak tahulah kenapa ajak masuk mall. Beli barang. Macam di Max ni. Barang. Sangat random ya. Tiba-tiba beli Apple Watch pada Sangat. bukan satu, dua je. Sangat. Saya tak tahulah. Ni hadiah ke berapa dah. Dah tak terkira. Ni pun random ni dah Ini ajak. Kristen juga. Tapi Ayah nak telepon. Just for the poster only lah. So right now you using how much for 79. You just need to upgrade to 109. 109 lah. If not, Adik-adik ayah belikan dia apa? Mama tu